lulus. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad? Apa yang kamu kata kepada lelaki yang bernama Muhammad? Orang yang disoal tadi jawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Habis jawab soalan, Nabi pernah duduk di atas. Ada sahabat yang dikebumikan, Nabi duduk di atas. Nabi duduk lama sikit, ini Rasulullah. Walaupun yang meninggal tu bukan ahli keluarga dia, Nabi berada di atas. Nabi kata, is'alu li akhikum as-sabat, at-tasbit. Minta dengan Allah untuk dia dimudahkan untuk jawab. Nabi duduk di atas. Nabi kata, minta dengan Allah supaya saudara kamu yang di bawah senang untuk menjawab soalan. Fa innahu al-ana yus'al. La ni dia sedang ditanya. Sekarang dia sedang disoal. Sebab tu kita kebumikan mak ayah kita, ahli keluarga kita, Allahumma ighfir lahu. Duduk di atas tu berdoa, wahai Allah, ampunkanlah dia. Orang balik-balik saat. Dalam tempoh itu, dalam tempoh berapa puluh minit tu, akan datang mungkar dan nakir. Bertanyakan soalan. Kalau ada puluh orang berdoa, maka selamatlah dia daripada soalan mungkar dan nakir. Kalau ramai yang mendoakan dia, pada hari kematian dia, disebabkan dia selalu buat kenduri untuk sekolah-sekolah agama, anak-anak tahfiz, ratusan anak-anak tahfiz membanjiri masjid pada hari kematian dia. Ni saya jumpa baru minggu lepas. Baru minggu lepas, satu orang meninggal. 4-5 tahfiz datang. Penuh masjid. Pasal apa? Hak meninggal tu, tiap-tiap minggu buat kenduri. Dia meniaga makanan, diunsuk, mutabak apa. Tiap-tiap minggu dia buat kenduri tahfiz ni, kenduri tahfiz dia buat. Dia suka buat kenduri untuk anak-anak tahfiz. Penuh masjid berjubah sorban, pakaian putih. Anak-anak yang tak berdosa mengangkat tangan minta Allah Ta'ala ampunkan dia. Subhanallah. Bijak. Bijak akhirat. Kaya dunia, bijak akhirat. Ha? Nabi duduk di atas, Nabi kata minta kepada Allah sekarang. Sekarang ni dia sedang disoal oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kita yang mengkebumikan jenazah saudara mara kita, duduk lama sikit. Kan doa, wahai Allah, ampunkanlah dia ya Allah, ramai-ramai. Ajak semua sepupu, anak saudara, cucu-cucu tok apa semua ni kan. Berdoa, wahai Allah, ampunkan dia, wahai Allah. Tetapkanlah lidah dia untuk menjawab soalan-soalan daripada para malaikatmu.